Okey, kepada mama, kakak-kakak dan especially perempuan, hati-hati bila jumpa budak kecil kat tengah jalan sesat minta hantar dekat rumah. Sekarang ni tengah tular tau satu cerita, kononnya ada sedikit jenayah yang guna budak kecil sebagai umpan. Situasi ni macam ni tau. Tiba-tiba masa kita drive, ada budak kecil tahan kereta, cakap dia sesat, nak minta hantar balik rumah. Kalau kita, mestilah kan, lalu kita mesti nak tolong sebab kita ada hati, ada perasaan. Tapi menurut cerita ni yang tersebar, kalau kita ikut hantar ke rumah yang dia tunjuk, dekat sana dah ada orang dewasa menunggu. Dan benda buruk boleh jadi rompak, culik, rogol atau jenayah lain. Sebab tu orang pesan, kalau jumpa situasi macam ni, jangan hantar ke rumah terus. Bawa je ke balai polis dulu. Kita tahu cerita ni betul 100% ataupun tak. Tapi dalam dunia sekarang ni, lebih baik berhati-hati daripada menyesal. Kalau korang sayangkan diri sendiri, sayangkan mak korang, sayangkan kakak korang, isteri, adik perempuan korang, tolong share video ni. Biar orang lain pun alert pasal benda ni. Pendapat korang macam mana? Cuba share.